Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat TikTok. Okay guys, hari ni KingSiditi nak kongsikan kepada sahabat semua cara buka penutup minyak enjin, okay. Jadi untuk kali ni, sebelum KingSiditi tuang minyak enjin ni ke dalam enjin, okay, minyak Gulf Western Oil jenama dia. Diimport daripada Australia, okay. Jadi sebelum tu KingSiditi akan lap dulu, okay, penutup minyak enjin. Dan sebelum sahabat kunci skru bawah enjin tu, skru minyak enjin tu, sahabat boleh pakai solenoid pipe Okay, ni solenoid pipe. Okay, fungsi dia adalah untuk melindungi thread, okay. Thread ni lah besi daripada rosak, dan untuk mengelakkan berlaku leaking lah, okay. Dan dia jaga kita punya skru tadi, thread ni, okay. Bagi tahan lama lah, okay. Jadi setiap kali sahabat buka, sahabat cuci-cuci pakai kain, dan sahabat letak solenoid pipe, okay. Jadi kita dah boleh kunci dekat bawah enjin. Okay guys, jadi kita boleh kunci bawah ni. Kunci pakai box size 17 untuk EFI. Lain-lain motor lain dia punya. Okay guys, kita pakaikan box. Kita pakai box size 17, okay, untuk EFI. Untuk motor lain lah dia punya tu. Kena tengok lah, okay. Ada yang sama, ada yang lain. Kena tengok. Pakai yang ngam, jangan pakai yang tak ngam. Nanti rosak skru, kita punya skru nut tu. Okay guys, cara buka dia ni, tarik. Okay, tarik. Okay, tarik. Cabut macam tu, okay. Lepas tu sahabat ambil screwdriver lepeh ni, congkel, okay. Congkel. Yang ni sahabat tarik. Nampak? Dah tarik. Lepas tu skru bawah dah ketat. Yang ni dia punya ni, untuk corong dia. Tak payah pakai corong lah. Dia dah sediakan corong. Memang minyak ni wangi, bau buah apple. Sahabat boleh try, dapatkan di Shopee KingSiditi. Type nama kedai cahaya di atas tab, okay. Memang terbaik lah. KingSiditi pakai memang tahan panas. Memang orang panggil apa, puas hati lah. Tak kering pun. Dia tak kacau sukatan kita.